Korang pernah pergi tak Singapura? Hari ni pertama kali saya datang Singapura sebab nak rasa dia punya makanan-makanan yang sedap-sedap. Rupa-rupanya makanan dekat sini pun best-best. Jom korang tengok video ni sampai habis. Yang mana baik hati boleh tekan like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Sebenarnya saya ni first time datang Singapura. Serius weh, excited sangat. Saya kan orang kampung dekat Terengganu. Ada pula singa, badan dia ikan, orang panggil apa ni? Lepas tu saya ada juga pergi dia punya Chinatown. Tengah jalan-jalan kaki dekat Chinatown tu, tiba-tiba pula perut saya rasa lapar. Lepas tu saya jumpa mi yang boleh sentuh-sentuh macam ni. Untuk sekarang ni kita makan dulu dekat restoran Mulan Yiping Lanzo Beef Noodle. Jom kita tengok macam mana suasana dekat dalam. Wow, sejuknya dalam aircon. Kalau kat bawah ni penuh, kat atas ni pun boleh makan. Siap ada surau lagi. Dekat sini dia famous dengan Lanzo Ramen Beef Noodle. Dan dia punya mi memang fresh. Korang order baru dia tarik. Dia orang juga ada letak kaca, korang boleh tengok secara live tau. Jadinya kebersihan dia memang sangat terjamin. Tak sampai 2 minit pun terus siap korang punya mi. Mi tarik Lanzo ni sebenarnya berasal daripada China. Berasal dari wilayah Lanzo, sebuah wilayah yang komunitinya kebanyakannya Muslim. Menu mi tarik ni memang jadi signature dekat sana. Selain mi tarik, korang juga boleh makan dengan mi hiris. Serius sangat, memang laju tangan dia ni. Wah, rasanya baru berkelik 3-4 kali terus siap. Jadi tunggu apa lagi, jom kita order. Rasanya saya order sikit je, tapi sampai-sampai je dah macam ni. Saya baru je nak mula diet. Tak apalah, esok kita diet. First ni kita nak rasa dia punya Lanzo Beef Noodle. Wah, dia punya portion memang banyak weh. Tekstur mi dia ni memang kenyal-kenyal lembut. Waktu korang gigit tu akan rasa selesa je dekat gigi. Dan kuah dia ni memang wangi. Ada rasa umami, lemak-lemak manis je. Dan ada rasa kaldu daripada tulang lembu. Pisang daging yang dia bagi memang halus-halus. Memang mudah sangat nak gigit. Serius, saya suka sangat kuah dia ni. Ada rasa rempah-rempah empress pedas daripada chili oil. Dan kalau korang nak makan dengan sayur pun boleh juga. Angguk je sayur dia ni. Seterusnya kita nak rasa dia punya mi hiris. Yang ni sama je, cuma tekstur mi saja yang lain. Bentuk macam char kway teow, tapi tekstur dia bukan licin-licin lembut. Dia rasa agak kasar tapi kenyal. Sedap-sedap, tapi saya lebih suka dia punya tekstur mi tarik. Yang ni korang tolong jangan salah faham. Yang ni dia punya daging kambing panggang. Yang ni dibakar kosong. Orang boleh dipin dengan rempah ratus dia ni je. Tapi saya agak terkejut sebab dia punya daging ni lembut sangat. Serius, memang juicy and berlemak macam tu. Dia punya rempah pun sedap, ada aroma wangi, manis-manis masin. Saya tak bangun langsung habis daripada kambing. Dia juga ada sediakan bawang. Ataupun kalau korang nak makan dengan nasi pun boleh juga. Next kita nak rasa dia punya ikan panggang. Yang ni panas-panas, ada api lagi kat bawah. Saiz ikan ni memang besar, dia guna ikan siakap. Tapi memang cantik tau. Isi dia pun masak dengan sekata. Untuk yang ni saya rasa nak makan dengan nasi. Yang ni serius guys, memang sedap. Dia punya ikan ni memang ada rasa fresh-fresh. Dekat Malaysia saya rasa tak ada rasa yang macam ni. Bukan ikan je dekat dalam ni, macam-macam sayur ada. Lepas tu ada tauhu. Nak makan seorang memang banyak. Kalau korang datang dengan family, sesuai lah. Yang ni pula kita panggil Xinjiang Salt Spicy Chicken. Nah, dia datang sekali dengan pork yang besar macam ni. Banyaknya, ada ayam, ada ubi dalam ni. Sedap rasa sos dia ni. Rasa dia macam pedas-pedas manis macam tu je. Tak adalah sampai pedas yang nak nangis. Yang sebenarnya dia datang dengan mi sekali. Yang ni dia panggil bed noodle